Itu maksud dia adab perempuan. Tubuh badan lemah, jiwa lemah berbanding dengan orang lelaki biasanya. Maka kena faham yang tu. Kalau sikit-sikit tu tak apa lah. Tak payah. Tapi kalau dah teruk sangat, perlu kepada orang ketiga, maka ketika itu barulah kita ambil satu solusi yang terbaik untuk jaga hubungan pasangan. Masa tu. Tapi jangan sikit-sikit repot dekat ayah, sikit-sikit repot dekat mak. Itu tak betul. Hari ni kahwin, pak dia kata lega dah. Lepas ada seorang, tak lepas hari. Tak ada 24 jam. Assalamualaikum ayah. Ayah. Awak yang, anak kesayangan. Siapa ni? Tahu. Dia sorok dia kesang. Kuah abang dah dulu. Bakal lelaki hang sorok kesang. Amah juga. Dia kata apa kat hang? Dia kata sayang tapi kesang. Yang tu pun repot dah.